kepada lagi. Bas. Ya Nicole, kenapa? Nampak ada macam lembut tak? Alah, tak jadilah Nicole. Sebab kamu bukan ahli silap mata. Yalah, Bas. Tak apa. Kalau kamu nak tahu langkah-langkah untuk menjadi ahli silap mata, jomlah kita belajar dulu. Kawan-kawan, jom. Belajar sekali dengan Magis at Kids on 2. Magis at Kids on 2. Helah mengembalikan wang kertas yang koyak ke rupa bentuk asal. Sediakan sekeping wang kertas. Lipat wang kertas seperti yang ditunjukkan oleh ahli majlis kita. Koyakkan bucu wang kertas yang telah dilipat. Pastikan bahagian yang dikoyak dilipat membelakangi penonton. Buat gaya seperti adik-adik memakan bahagian wang kertas yang telah dikoyak itu. Buka lipatan wang kertas tersebut. Bila lipatan wang kertas terbuka sepenuhnya, wang kertas tersebut kelihatan kembali seperti asal. Selamat mencuba. Seronok kan tengok majlis tadi? Kita boleh belajar lebih lagi daripada Magis at Kids on 2 tu. Bukan macam saya gunakan pensel ni saja. Saya boleh belajar, nanti saya tunjukkan kepada Bas. Mesti Bas suka. Tapi sekarang, jomlah kita saksikan kartun.